Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sambungan daripada episod pertama tu ni, yang kedua saya nak wiring water temperature. Hari tu kita dah wiring oil temperature. Sekarang ni kita nak wiring untuk water temperature. Untuk wiring current dia sama je, sebab kita wiring satu oil temperature ni kita dah boleh looping kat sebelah ni untuk wire current. Tapi untuk wire sensor kita kena wiring asing lah. Sekarang ni saya nak pasang adapter untuk temperature sensor. Jom. Dah. Kita potong bawah ni pun boleh. Kita potong bawah ni. Kita cari tempat yang rata sikit. Kita potong bawah ni. Kita akan masukkan adapter ni. Kita akan pasangkan adapter untuk sensor. Ni. Kita akan pasangkan adapter untuk sensor. Untuk mudahkan kerja kita akan cabut ni air filter ni. Kita akan cabut kotak air filter ni untuk mudahkan kita kerja kat bawah tu. Air filter ni, kotak dia ni kita kena buka skru ni 1 2 2 skru. 2 skru tu kot. 2 skru tu kita boleh cabut. Okey, kita dah buka 2 skru tu, kita boleh cabut lah ni. Cabut gitu je. Bawah ni dia bawah tu dia ada tempat sangkut ni satu. Dia punya sangkut moncong dia ni. Nipple dia ni dia sangkut kat situ satu, lepas tu 2 skru tu kita tanggalkan. Kita boleh tanggalkan. Ni. Jadi kita nampak kat bawah ni hose untuk kita potong tu. Yang ni kita boleh tolak naik atas je. Untuk adapter tu kita akan letak kat sini lah. Kita akan letak sini adapter tu. Kita letak sengit macam ni lah. Sebab bila atas ni kita akan kacau box ni. Air filter filter box ni. Ni kita akan letak sengit gini. Dan kita letak sensor tu kat tepi. Sensor tu kita akan letak tepi. Kita kena marking lah. Kita nak potong tara mana. Kat sini kita kena marking. Kita nak potong ni. Kita potong kat sini je paras ni. Kita akan buang sikit. Lepas tu kita sambung dengan adapter ni. Adapter ni saya pakai 30mm. Kita marking dulu. Paras mana kita nak potong. Jadi kita ambil part yang tengah betul lah. Kita potong sikit je, tak payah potong banyak. Kita try potong ni dulu. Kalau kata ni dia bengkok sangat, baru kita potong lagi sikit. Kalau tak perlu potong, kita potong satu je. Bismillah. Air coolant kena tambah balik lah. Okay. Air coolant nanti kita kena tambah balik sebab kita dah keluarkan ni. Okay, macam ni kita try masukkan adapter tu, tengok dia bengkok sangat tak ni. Kalau kata dia tak bengkok sangat, kita tak payah potong lah yang belah ni. Kalau kata dia bengkok sangat, banyak sangat dia punya lengkung ni, kita kena potong lah. Tapi rasa tak payah kot. Sebab tengok gaya dia macam tak payah lah. Kita masukkan adapter. Okey. Masuk belah ni pula. Okey. Okey, kalau tengok daripada ni tak payah potong lah. Sebab dia tak bengkok sangat dia punya bengkok tu. Okey. Kalau dia terlampau bengkok sangat, baru kita potong sikit belah ni. Macam ni okey je. Dia punya bengkok tu tak mengganggu lah orang kata. Kita just potong sekali je. Untuk temperature sensor ni kita balut sikit lah. Untuk kita pasang dekat dia punya adapter ni. Untuk elakkan
leaking apa dekat dia punya ni, dia punya trip tu kan. Kita bubuh ni sikit tape, wire tape putih. Okey, untuk sambung temperature sensor ni sama kita pakai tube shrink. Kita balut macam ni, kita sambung, dia tak ada positif negatif, sambung je mana-mana, positif hitam tu sambung kat mana-mana pun tak apa. Janji dia bersambung. Okey, untuk wire yang lebih itu kita tarik balik, dah tarik balik, kita tinggalkan sikit je untuk sini, lepas tu kita ikat kat sini. Kita guna kabel tie ikat. Dah settle sini, kita boleh pasang balik lah. Kita pasang balik ni. Okey, pasang balik kotak air cleaner ni lah. Pasang skru balik, skru dia. Okey, siap. Coolant kita dah tambah. Kita check tengok tak ada bocor. Tak ada bocor. Kalau bocor dia akan keluar lah kat sini. Tak ada. Tak bocor, tak ada basah. Okey lah. Siap untuk pasang sensor temperature. Temperature sensor guard meter DEFI lah.